Dia bila mereka kata lawan kepimpinan ni satu kata-kata yang cukup, yang paling tak guna dalam jemaah. Dia jemaah ni macam kita bina bangunan. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Ayat Quran ni sepatutnya kita ambil, kita pegang. Islah ni adalah satu bahasa yang sepatutnya digunakan bagi orang yang bawa hala ke pemahaman agama. UMNO tu rosak dulu. UMNO rosak sebab ada perkataan kritik. UMNO dulu ni UMNO dia yang dia boleh jatuh, yang dia boleh jadi punah, salah satu dia perkataan ni kritik. Lah ni kita duk pergi ambil kritik, duk pergi bubuh dalam jemaah kita. Oh dia kritik hang. Oh ketua muda ni kena kritik ni. Depa kritik entah ni. Apa penerangan ni, depa kritik entah ni. Setiausaha ni kritik ni, timbalan ni kena kritik. Jangan sebut kritik. Kritik tak boleh sebut. Hampa nanti kalau balik tolong kita betray balik dalam jemaah kawasan hampa. Kritik jangan sebut. Kritik ni satu benda yang negatif. Tapi agama ni dia suruh apa? Islah. Faham tak? Islah. Innamal mu'min. Orang yang beriman. Fa aslih baina akhawaykum. Jamak dia menghimpunkan di antara ikhwan dan juga akhwat. Kalau ukhti mufrad, akhwat jamak. Kalau akhi tu mufrad, ikhwan jamak. Kalau lah kata jamak menghimpunkan lelaki dan perempuan ni dia panggil ukhuwah. Tu, faham bahasa tu. Agama ajak tau. Bukannya main pandai sedap nak sebut lah. Jadi perkataan kritik adalah satu perkataan yang bahaya. Oh kritik tak boleh. Sebab apa? Orang mukmin ni dia saling mempercantikkan, memperelokkan, membina untuk dicantikkan lagi rumah kita. Kita tak kata kritik, kita kata islah. Kita perbaik tang mana berlubang, tang mana tak cantik, tang mana cat nak kena kacak balik, bubuh tang mana bocor. Tu dia panggil islah. Bila sebut kata kritik ni roboh rumah tu. UMNO dulu roboh macam tu. Dan benda ni dia buat masuk dalam PAS. Mana ingat? Hampa kaji balik lah. Hampa muda lagi ni, bukan tua-tua. Aku cukup bulan 40 series lah. Hampa masih bawah lagi fresh 20-an. Hampa ni 27 paling tua. Muda 27 muda kan. Tapi bukan bermaksud muda tu bodoh. Orang muda ni dia kena berpengetahuan. Tak pasal apa aku boleh tahu benda ni, sebab melalui zaman muda dulu. Dan zaman ni lah mengajak kami. Aku duk dengar juga dalam PAS duk sebut, oh kritik. Kritik ni bukan bahasa kita. Agama tak ajak macam tu. Ni bahasa kapiak ni. Bahasa apa agama? Islah. Jadi ambillah kata islah. Maka jemaah yang kita bina ni insya-Allah elok dan tidak binasa. Percayalah cakap. Kami jumpa Tok Guru berkali dah perkataan ni ada keluar. Dan perjuangan ni daripada dulu tak penting kata jangan guna perkataan kritik. Gunalah perkataan islah. Orang tak boleh guna tu. Mereka guna perkataan islah, jangan guna perkataan kritik. Sebab islah ni siapa? Orang beriman ni dia saling memperbetulkan antara satu sama lain. Memperbetul ni bukan kata tak betul, nak bagi cantik, bagi elok lagi. Faham tak? Sebab kita duduk dalam lingkungan zaman yang makin moden. Rugi lah. Kita duduk pergi pakai perkataan kritik tu,
Pecah. Tunggulah masa dia. Tengoklah kalau tak percaya.